Tolak. Tolak. Tolak ke mana? Tolak ke telinga. Hari ini saya nak tunjukkan tip untuk orang ada masalah vertigo ataupun sakit kepala. Kebanyakan orang akan sentuh pada bahagian tepi ni. Tapi urat kepala asalnya atas telinga kita ni. Okey. Kaedah ni sebenarnya saya dapat daripada orang tua saya sendiri lah. Iaitu sebenarnya kaedah dalam wuduk. Kita sebut wuduk. Kita ambil air, kita hembus lepas bubuh. Ni salah satunya kaedah ni saya tunjuk dengan apa tipnya sesuai. Tapi tempat tangan kita ni sama ada kita gosok lama-lama bagi panas, kita bubuhkan muka. Ini ada terapi. Daripada bawah, daripada dagu ni ada tempat tangan kita. Kita tolak ke atas. Tolak ke atas. Tolak ke atas. Atas kening. Pakai tapak tangan ni. Tolak atas kening ni sebab kita dah dapat serata. Tolak. Tolak ke mana? Tolak ke telinga. Bila ke telinga ni, sama ada kita boleh tarik ni pakai jari, tolak atas telinga, gosok atas telinga. Itu salah satu kaedah lah. Tu kalau kaedah wuduk, tolak ni, tolak sampai telinga. Tengok pada mana kesakitan yang kita boleh hadapi. Kalau tak boleh sakit sangat, jangan pakai ni, pakai tapak tangan. Kalau mulut tak boleh buka ataupun bel pasli, kita boleh pakai tapak tangan, tolak ke mulut, gosok. Sebab tu ada rawatan kepada macam kecantikan ni, ada macam spa, ada facial massage. Bagus tu untuk mata, untuk kulit, untuk mulut, untuk hidung. Sekian itu dari saya.